Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Zulkifli dan semua yang sedang menonton. Kami dari kumpulan 5 dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang pendaftaran urus niaga. Malaysia mengamalkan sistem torrents yang diperkenalkan oleh British untuk mengatasi kelemahan sistem lama iaitu sistem surat ikatan dengan menjadikan pendaftaran sebagai elemen paling penting dalam membuktikan hak milik. Sistem ini berteraskan dua prinsip kembar iaitu prinsip cermin yang bermaksud daftar hak milik menunjukkan segala maklumat penting tanah dengan tepat dan prinsip tabir yang bermaksud pihak terlibat hanya perlu bergantung pada daftar itu tanpa perlu menyiasat sejarah tanah di sebalik tabir tersebut. Melalui prinsip-prinsip ini, wujudlah konsep di mana pendaftaran adalah segala-galanya, menjadikan sesuatu hak yang didaftarkan itu konklusif dan tidak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Seksyen 206 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa setiap urus niaga hendaklah didaftarkan melalui surat cara dan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Apabila sesuatu urus niaga itu telah didaftarkan secara sah, maka pemiliknya akan memperolehi hak tidak boleh sangkal. Keperluan ini menjamin bahawa urus niaga seperti pindah milik, gadaian dan pajakan hanya akan sah dan berkuat kuasa sepenuhnya dari segi undang-undang melalui pendaftaran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang maksud pendaftaran di bawah Seksyen 304. Berdasarkan Seksyen 304, pendaftaran urus niaga tanah merupakan satu tindakan rasmi oleh pendaftar. Dalam proses ini, pendaftar akan menyediakan satu memorial iaitu satu rekod bertulis dengan menggunakan materai rasmi ke atas dokumen hak milik dan juga surat cara urus niaga yang berkaitan. Memorial ini sangat penting kerana ia mesti mengandungi butiran ringkas tentang jenis urus niaga, identiti pihak-pihak yang terlibat dan juga nombor rujukan dalam buku perserahan serta fail berkaitan. Selain itu, memorial ini juga perlu mencatatkan masa dan tarikh pendaftaran dimulakan. Tarikh inilah yang akan menentukan bila hak milik tersebut mula berkuat kuasa secara rasmi. Saya Naziratun Ain binti Zulkifli, nombor matris A200794 akan membentangkan prosedur pendaftaran. Sebelum sesuatu urus niaga didaftarkan oleh pihak pendaftar, beberapa prosedur dan formaliti perlu dipenuhi seperti berikut. Pertama, Seksyen 207 meletakkan bahawa surat cara yang digunakan adalah borang-borang standard seperti yang terdapat pada jadual 1 KTM. Seterusnya, Seksyen 208 menetapkan bahawa setiap surat cara tersebut mengandungi maklumat-maklumat asas seperti nama penuh, alamat, pekerjaan dan taraf perkahwinan. Seterusnya, Seksyen 209 menetapkan bahawa tanah itu mengandungi maklumat yang perlu dan benar berkaitan dengan tanah seperti kawasan pentadbiran, nombor lot, nombor hak milik dan lain-lain. Dan Seksyen 210 menetapkan keperluan surat cara itu ditandatangani dan dimeca oleh saksi yang berkelayakan. Seterusnya, saya Fatimah Nur Maisarah binti Harun A200351 akan sambung untuk prosedur pendaftaran. Okey, Seksyen 211 menetapkan bahawa setiap surat cara hendaklah ditandatangani dan dimeterai oleh saksi yang berkelayakan. Ini bagi memastikan kesahihan serta keaslian dokumen yang disediakan. Seterusnya, Seksyen 293 yang menyatakan bahawa bayaran pendaftaran mesti dijelaskan pada waktu penghantaran. Ini bermaksud setiap dokumen yang ingin didaftarkan perlu disertakan dengan bayaran yang telah ditetapkan bagi melengkapkan proses pendaftaran. Manakala Seksyen 294 menetapkan dua perkara penting. Yang pertama, surat cara tersebut perlu distemkan mengikut Ordinans Stamp 1949 bagi mengesahkan bahawa cukai stamp telah dijelaskan. Yang kedua, borang tersebut hendaklah dihantar bersama-sama dokumen sokongan lain yang diperlukan untuk tujuan semakan dan kelulusan.
Akhir sekali, Seksyen 292 yang memperuntukkan bahawa dokumen tersebut hendaklah diserahkan di pejabat tanah atau pejabat pendaftaran bergantung kepada jenis urus niaga. Waktu penyerahan juga akan direkodkan oleh pendaftar sebagai bukti rasmi penerimaan. Kesimpulannya, setiap seksyen ini memainkan peranan penting dalam memastikan proses pendaftaran dokumen tanah yang dijalankan secara teratur, sah dan mengikut perundangan yang ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Mimi binti Zamri, nombor matrik A2000510. Kemudian saya akan terangkan tentang tindakan dan tanggungjawab pendaftar dalam proses pendaftaran urus niaga. Pertama, di bawah Seksyen 295, pendaftar perlu menyenegara buku perserahan iaitu rekod semua dokumen yang diserahkan untuk urusan pendaftaran. Seterusnya, mengikut Seksyen 292, 300 dan 304-1, pendaftar mesti mencatat tarikh dan masa penerimaan borang kerana masa ini akan dianggap sebagai waktu pendaftaran rasmi. Di bawah Seksyen 301, pendaftar perlu memastikan surat cara atau dokumen yang diterima layak untuk didaftarkan, dan mengikut Seksyen 301A, pendaftar juga mesti memastikan semua cukai tanah telah dijelaskan sepenuhnya sebelum pendaftaran dibuat. Selain itu, Seksyen 302 dan 303 memberi kuasa kepada pendaftar untuk menjalankan siasatan terhadap tanah jika perlu, tetapi masih tertakluk kepada beberapa sekatan. Apabila semua syarat dipenuhi, mengikut Seksyen 304, pendaftar akan mendaftarkan surat cara tersebut dengan membuat memorial dan meterai rasmi pada dokumen hak milik. Akhir sekali, Seksyen 298 membenarkan pendaftar untuk menangguhkan pendaftaran hingga 14 hari sekiranya terdapat kesilapan supaya pemohon boleh membuat pembetulan. Jika pembetulan tidak dibuat atau masih tidak memenuhi syarat, permohonan boleh ditolak. Jadi secara ringkasnya, pendaftar memainkan peranan penting dalam memastikan setiap urus niaga tanah didaftarkan dengan sah, tepat dan mengikut undang-undang. Antara kesan-kesan pendaftaran hak milik tak boleh disangkal ialah yang pertama, pemilik sah diiktiraf undang-undang. Apabila sesuatu urus niaga atau tanah didaftarkan, individu yang namanya tercatat sebagai pemilik berdaftar diiktiraf sebagai pemilik yang sah menurut undang-undang. Ini bermakna tiada pihak lain boleh mempersoalkan atau menafikan hak pemilikan tersebut kecuali melalui cara undang-undang tertentu. Yang kedua ialah melindungi daripada tuntutan pihak lain. Pendaftaran memastikan pemilik mempunyai dokumen pengesahan hak milik. Jika ada pihak lain cuba mendakwa tanah itu miliknya, mereka tidak boleh menafikannya tanpa bukti kukuh kerana rekod pendaftaran adalah rujukan utama yang sah. Yang ketiga ialah elak penipuan pertindihan hak milik. Pendaftaran mencegah kes dua orang mendakwa tanah yang sama. Segala transaksi berkaitan tanah direkodkan dalam sistem, menyebabkan sebarang cubaan memalsukan hak milik lebih mudah dikesan dan dibuktikan tidak sah. Yang keempat ialah mudahkan urusan jual beli atau pajakan. Dengan bukti hak milik yang sah, urusan seperti jual beli, pajakan atau gadaian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pembeli juga lebih yakin kerana hak milik tersebut dilindungi oleh undang-undang. Dan yang terakhir ialah jaminan kepastian dan keselamatan hak. Pendaftaran memberikan kepastian hak atau security of title, iaitu pemilik tidak takut akan kehilangan haknya secara tiba-tiba kerana undang-undang memberikan jaminan bahawa pemilik berdaftar kekal sebagai pemilik sehingga berlaku pindah milik secara sah. Seterusnya, konsep hak milik tak boleh sangkal. Indefeasibility of title. Hak milik tak boleh disangkal bermaksud hak dan kepentingan yang didaftarkan boleh dijamin oleh undang-undang dan pada asasnya tidak lagi boleh dicabar, disangkal atau dihilangkan oleh mana-mana pihak. Ini dikukuhkan oleh Seksyen 89 yang menyatakan dokumen hak milik adalah keterangan muktamad yang berkaitan dengan hak, syarat dan sekatan kepentingan tanah. Seksyen 341 pula menjamin bahawa hak milik berdaftar tidak boleh dicabar oleh pemilikan bertentangan, adverse possession, walau seberapa lama pun seseorang itu menduduki tanah tersebut secara haram. Walaupun sistem tolerans menjadikan pendaftaran sebagai bukti muktamad, prinsip ini tidaklah mutlak. Masih terdapat ruang untuk mencabar hak milik demi keadilan melalui 4 kategori pengecualian. Yang pertama, pengecualian berasaskan statut yang dinyatakan jelas dalam Kanun Tanah Negara, khususnya di bawah Seksyen 340.2. Kedua, pengecualian ekuiti yang di mana mahkamah masih mengiktiraf hak keadilan yang timbul daripada kontrak yang sah walaupun ia belum sempat didaftarkan. Ketiga, pengecualian berasaskan adat dan undang-undang Islam. KTN mengiktiraf bahawa undang-undang tanah tidak boleh mengenepikan terus pemegangan adat yang telah lama wujud. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, pengecualian kuasa pihak berkuasa negeri di mana hak individu masih tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri untuk mengambil balik tanah demi kepentingan awam.
Keempat-empat pengecualian ini memastikan prinsip hak milik tak boleh sangkal tidak disalahgunakan untuk melindungi ketidakadilan. Seterusnya, kita masuk kepada pengecualian berasaskan statut Seksyen 340(2) Kanun Tanah Negara KTN. Pengecualian berasaskan statut adalah pengecualian yang dinyatakan secara jelas terhadap hak milik yang tidak boleh disangkal di dalam Kanun Tanah Negara, khususnya di bawah Seksyen 340(2). Seksyen ini bertujuan untuk melindungi keadilan dan ketelusan dalam urus niaga tanah serta menolak perlindungan kepada pihak yang memperoleh tanah melalui cara yang tidak sah. Seksyen ini telah memperuntukkan 6 situasi yang menjadi suatu hak milik boleh disangkal atau dibatalkan. Yang pertama, penipuan. Yang kedua, salah nyata. Yang ketiga, pemalsuan. Yang keempat, surat cara tidak lengkap. Yang kelima, surat cara terbatal. Dan yang terakhir, pemilikan diperoleh secara tidak sah. Fraud adalah penipuan yang dilakukan sebelum atau pada masa pendaftaran dengan sengaja dan berniat untuk menipu seseorang yang mempunyai hak ke atas tanah tersebut demi kepentingannya sendiri. Fraud terbagi kepada dua, iaitu fraud sebenar dan fraud konstruktif. Definisi tadi adalah lebih mendefinisikan kepada fraud sebenar, di mana fraud sebenar boleh mencabar hak milik tak boleh sangkal, dan fraud sebenar melibatkan ketidakjujuran yang dirancang dan dilakukan dengan sengaja untuk menipu pemilih asal. Terdapat contoh yang ada dalam fraud sebenar yang boleh didapati di dalam kes Tara Raja Ratnam melawan Datuk Jaginda Singh. Fraud yang kedua adalah fraud konstruktif, di mana fraud konstruktif tidak mencukupi untuk menafikan hak milik tidak boleh disangkal. Fraud konstruktif timbul akibat kecuaian, kelalaian atau pelanggaran terhadap tanggungjawab fidusiari. Contoh yang boleh didapati untuk fraud konstruktif ni boleh didapati di dalam kes Thai Finance melawan official assignee. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan perincian mengenai salah nyata dan pemalsuan. Salah nyata dalam common law Inggeris dibahagi kepada dua, iaitu fraudulent misrepresentation, ada niat menipu, dan kedua, innocent misrepresentation, ikhlas tanpa niat salah. Kedua-dua ini dalam common law Inggeris akan dibatalkan kontrak, tetapi dalam kanun tanah negara, hanya salah nyata yang berunsur penipuan sahaja akan diterima. Maksudnya, kalau seseorang tersilap tanpa niat menipu, kontrak itu tetap sah, tetapi kalau dia memang menipu, barulah boleh dibatalkan. Untuk bahagian pemalsuan bermaksud seseorang memalsukan dokumen rasmi seperti surat gadaian atau tanda tangan. Contohnya dalam kes Ong Lok Choi, seorang peguam palsukan dokumen dan gadaikan tanah orang lain. Mahkamah kata gadaian itu tidak sah sebab ada isu penipuan. Jadi, mana-mana urus niaga yang palsu boleh dibatalkan kontrak dan orang yang buat salah itu akan dikenakan tindakan undang-undang. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, surat cara tidak lengkap, tidak sah dan pemilikan tidak sempurna. Surat cara tidak lengkap merupakan surat cara yang tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara. Sebagai contoh, surat cara yang tidak disertai dengan tanda tangan yang sempurna dan tidak ada penyaksian. Surat cara tidak sah pula merupakan surat cara yang tidak boleh berkuat kuasa. Contohnya, jika terdapat sekatan kepentingan, larangan atau halangan oleh mana-mana peruntukan undang-undang, seperti enakmen Tanah Rizab Melayu. Contohnya, surat cara yang dilakukan oleh kanak-kanak. Hal ini bertentangan dengan Seksyen 42(2) dan 43 Kanun Tanah Negara serta Seksyen 12 Akta Kontrak 1950 yang melarang urus niaga oleh kanak-kanak, iaitu mereka yang pada umur 18 tahun ke bawah. Contohnya dalam kes Tan Hee Juan lawan The Boon pada tahun 1934. Defendant didapati telah melakukan 2 urus niaga pindah milik ketika dalam umur kanak-kanak. Hal ini menyebabkan mahkamah memutuskan bahawa surat cara itu adalah batal. Pemilikan tidak sah pula bermaksud pempunyaan seseorang itu diperolehi secara tidak sah oleh kerana halangan undang-undang, seperti apabila ia bercanggah dengan undang-undang berkaitan Tanah Rizab Melayu. Ia juga termasuk urus niaga yang bertentangan dengan sekatan kepentingan dan halangan urus niaga seperti caveat dan perintah larangan. Saya Nur Atila binti Muhammad Solah, A20118 ingin menjelaskan pengecualian berasaskan equity. Pengecualian berasaskan equity ini merupakan salah satu bentuk pengecualian terhadap prinsip hak milik yang tak boleh disangkal dalam sistem Torrens. Walaupun pendaftaran tanah sangat penting di bawah Kanun Tanah Negara KTN, Undang-Undang Malaysia boleh
masih mengiktirafkan hak dan kepentingan equity yang timbul daripada kontrak. Menurut Seksyen 2063 KTN, kewajipan pendaftaran tidak menjelaskan kesahihan kontrak urus niaga tanah. Okey, maksudnya walaupun sesuatu urus niaga tanah belum didaftar, kontrak tersebut tetap sah dan berkuasa dari sudut undang-undang kontrak. Hak berasaskan equity ini boleh dituntut melalui beberapa pertuntukan lain seperti 3, iaitu Akta Kontrak 1950-an, Akta Relief Spesifik 1950-an dan Peraturan Mahkamah Tinggi 1980-an. Antara bentuk hak dan kepentingan equity yang diiktiraf ni ada 5, iaitu hak milik equity, gadai equity, layan equity, pajakan equity dan yang terakhir ialah sewa bergandingan dengan equity. Seterusnya, pengecualian undang-undang Islam atau adat harta sepencarian. Harta sepencarian ini berasal daripada adat Temenggung dan diiktiraf dalam Undang-Undang Kekeluargaan Islam. Ia merujuk kepada harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sepanjang tempoh perkahwinan dan akan dibahagi selepas perceraian. Prinsip ini juga diiktiraf sebagai pengecualian kepada hak milik tak boleh sangkal di bawah Seksyen 340 Kanun Tanah Negara. Selain itu, isteri tetap berhak walaupun tidak bekerja kerana sumbangan tidak langsung seperti menjaga rumah tangga dan memberi sokongan moral turut diambil kira. Seksyen 41 Kanun Tanah Negara pula menegaskan bahawa undang-undang tanah tidak menjejaskan undang-undang Islam dan adat yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya contoh kes Mahkamah Sepencarian iaitu kes Robert lawan Umi Kulsum pada tahun 1966. Isu yang perlu diputuskan oleh mahkamah ialah sama ada seorang suami yang telah bercerai dengan isterinya berhak menuntut 1/2 harta ta'liq iaitu rumah yang telah dibeli oleh mereka berdua dengan wang yang dikumpul bersama. Dalam kes Robert alias Kamaruzzaman melawan Umi Kulsum, pasangan suami isteri telah membeli sebuah rumah berharga RM50,000 dengan sumbangan suami sebanyak RM40,000 dan isteri hanya RM10,000, tetapi didaftarkan atas nama isteri sahaja. Oleh itu, apabila mereka bercerai, mahkamah telah menggunakan prinsip harta sepencarian untuk mengarahkan agar rumah tersebut dibahagi 2, sekaligus mengenetepikan pendaftaran asal yang hanya atas nama isteri sahaja. Kita akan pergi kepada pengecualian terhadap ketidakbolehsangkalan hak milik di bawah undang-undang Islam ataupun adat iaitu wakaf. Wakaf daripada segi bahasa bermaksud menahan ataupun berhenti. Daripada segi syarat pula ialah harta yang diperuntukkan untuk manfaat umat di mana hak miliknya adalah ditahan. Di bawah Seksyen 4 Seksyen 2E, Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa Undang-Undang Kanun Tanah Negara tidak terpakai kepada wakaf dan baitul mal kerana ia diuruskan mengikut Undang-Undang Islam. Di dalam kes J. Retan Asami melawan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, mahkamah memutuskan bahawa tanah wakaf tidak boleh dijual beli dan sebarang pemindahan hak milik ke atas tanah wakaf adalah tidak sah kerana selaras dengan enactment Pentadbiran Agama Islam Pulau Pinang. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengecualian seterusnya. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pengecualian berasaskan kuasa pihak berkuasa negeri ataupun PBN. Maksudnya, walaupun hak milik tanah kita biasanya tak boleh disangkal, tapi dia masih tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri. So, contohnya bawah Akta Pengambilan Tanah 1955, kerajaan negeri boleh ambil semula tanah untuk tujuan awam, seperti untuk bina jalan, sekolah ataupun hospital. Dan dalam kes-kes macam ni, pemilik tak boleh nak lawan keputusan tu. Tapi kerajaan kena juga bagi pampasan dekat pemilik. Dan selain itu, kalau pemilik langgar syarat hak milik atau tak bayar cukai tanah, PBN ada hak untuk rampas balik tanah tu. So, benda ni dah dijelaskan dalam Seksyen 130 hingga 134 Kanun Tanah Negara. Dan akhir sekali, PBN juga ada kuasa bagi pentadbir tanah untuk masuk ke tanah persendirian jika perlu. Dan contohnya untuk semakan ataupun urusan rasmi. Jadi secara ringkasnya, walaupun hak milik kita kuat, tapi PBN masih boleh guna kuasa tertentu bila melibatkan kepentingan awam. So, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.